Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. Saya nak kongsikan sedikit pengalaman. Dekat depan saya ni ada 3 pokok. Pokok durian. Musang King, Tupai King. Okey. Pertama sekali saya tanam dekat depan ni adalah pokok Musang King. Lebih kurang usia dia 7 tahun. Ni 7 tahun kecil terbantut. Memang lama. Bila terbantut, dia naik macam ni 2 tahun tu macam ni je. 2 tahun. Lepas tu tak nak naik. Saya tanam sepokok lagi Musang King kat sini. Pun sama, tak nak naik. Okey, kemudian saya tanam sepokok lagi pokok Tupai King kat sana. Okey, alhamdulillah pokok tu hidup. Dia memang naik sihat Okey, tapi dalam masa yang sama, 2 pokok yang tadi ni saya tak buang. Saya biar kat situ. Okey, dia naik, tapi ni slow. Okey, sekarang usia dia 7 tahun. Yang usia ni lebih kurang dalam 5 tahun lah. Okey. Dia naik. Tapi 7 tahun lebih. Sekarang ni usia dia dah 7 tahun. Dia start keluar bunga. Ni. Walaupun pokok tu kecil. Yang ini pun sama. Pun start keluar bunga. Apatah lagi yang pokok yang sihat tu yang besar tu, Tupai King, pun start keluar bunga yang banyak. Okey. Cuma 2 pokok ni tak banyak lah keluar bunga. Dia ada keluar berperingkat lah. Okey ni. Ni bunga dia. Dah nampak baru nak keluar ni. Okey, baru keluar bunga. Pokok dia kecil je. Tapi pokok yang usia 7 tahun yang first kali saya tanam 2019 tu. Ini Okey, dia dah start keluar bunga. Start keluar bunga. Banyak banyak-banyak sampai ke atas tu bunga. Walaupun batang dia besar ni je. Kecil je Tapi pokok yang sini pun sama, keluarkan bunga juga. Keluar bunga. Banyaklah kat atas tu. Tupai King ni. Tu bunga-bunga dia tu. Okey, tengok. Masih nak keluarkan bunga lagi. Ni. Masih nak keluarkan bunga lagi lah. Nampak kat situ. Dia sebenarnya pokok ni sebelum ni dia merimbun, sihat. Tapi bila nak masuk musim panas itu hari, saya start buat pruning. Kau saya pruning. Saya kurangkan daun apa semua. Dekat atas tu saya top kan. Saya potong. Bagi dia nampak dahan apa semua. Okey. 1 bulan. Lepas pada tu, zap. Keluar bunga. Banyak. Bukan sepokok, bukan 2 pokok, 3 pokok. 100 pokok keluar bunga. Memang dahsyat lah kali ni. Banyak bunga Okey, kalau tengok kat sini, ada satu pokok ni. Okey, ni. Ini pun sama Pokok ni sakit sebenarnya sebelum ni. Saya tanam sepokok kat sebelah ni. Konon-kononnya lah, saya nak support lah. Tapi tak. Pokok ni subur balik, sihat balik. Dan mula mengeluarkan bunga yang banyak. Tengok, bunga dia dah start sihat-sihat dia tu. Banyak lah sampai ke atas tu bunga dia. Pokok ni dulu sakit. Memang tak ada daun. Ni nampak pucuk dia semua dah cantik-cantik balik dah. Ada keluar pucuk, batang dia pun nampak dah sihat balik. Dan pokok yang kat sebelah ni pula. Pokok yang kat sebelah ni, yang kecil ni tadi. Cantik pula naiknya. Nak buang sayang. Sebelah ni pokok duri hitam, blackthorn. Yang ni IOI. Yang mana? Sebab ini dulu sakit, saya tanam kat sebelah. Tanam rapat. Kononnya pokok ni tadi nak support lah. Nak buat kaki ganda dan sebagainya lah, cadangannya. Tapi tak biar. Tapi nampak naik. Dan start keluar bunga kat atas tu. Yang ni pun saya dah buat pruning. Dia dah start buat pruning. Saya nak tengok dia keluar bunga ke tak bunga. Baru lagi.
Lebih kurang dalam seminggu saya buat pruni. Pokok ini, dahan ni, 2-3 dahan lah. Okey, tengok dia keluar bunga tak. Tapi dekat atas tu dah start nampak keluar 3 tangkai bunga. Harap-harap jadilah Blackthorn. Usia 3 tahun tak sampai ni. Okey, nanti kita saksikan pokok usia besar-besar lengan ni dah mula mengeluarkan hasil. Cuma yang ni muda, yang sana tu tua. Sebab usia dia dah 7 tahun. Tapi dia kecil, terbantut. Tetap mengeluarkan bunga. InsyaAllah dia akan terus mengeluarkan bunga, mengeluarkan buah. InsyaAllah.